Butang apa ni? Tak. Cuba kawan-kawan tekan. Saya memang membeli pakaian dekat Jekyll, kain kat Jekyll. Jadi kalau dah ada baju Melayu Upin Ipin ni memudahkan saya untuk pilih anak saya yang baru setahun lebih. Jadi saiz dia 0 sampai 2 tu memang sesuai lah kan. Dia dah cuba tadi, ngam. Suka, dia pun suka Upin Ipin. Jadi lagi seronok lah. Pertamanya dari segi kualiti kainnya agak berkualiti. Untuk saya tu warna dia memang pelbagai color. Warna dia pun cantik. Untuk harga tu saya rasa mampu dimiliki. Dari mana akak tahu ada baju Melayu Upin Ipin di Jekyll? Apa dalam berita lah. Sambutan baju Upin Ipin ni saya rasa diketahui umum memang satu fenomena baru yang mana rata-rata pun orang bercerita mengenai baju Upin Ipin ni. Saya rasa sambutan amat menggalakkan. Kita boleh nampak hari ini sendiri yang mana kanak-kanak Upin Ipin adalah satu karakter yang sinonim dengan kanak-kanak berbilang bangsa dan juga saya boleh kata international. Sebenarnya promosi kita ada buat road tour di Kelantan, di Jekyll KL, Jekyll Johor Bahru dan juga di Jekyll Shah Alam. Diharapkan semua peminat Upin Ipin dapatkan koleksi baju Melayu Upin Ipin di semua cawangan Jekyll. Hai, bersama saya Aino Nano dari YouTube Let's Kopak Channel. Hari ini kami berada di Jekyll Shah Alam, berdekatan dengan kedai makan Upin dan Ipin. Kalau kawan-kawan nak tahu, hari ini kita ada penampilan Upin dan Ipin dan juga beberapa artis untuk menjayakan promosi baju raja oleh Jekyll. Promosi ini adalah yang terakhir pada hari ini. Nak tahu dengan bila lanjut? Jom kita tengok. Yeah. Yang saya tahulah, dia cakap kainnya lebih berkualiti, tak panas. Pada hari ini memanglah hebat. Compact daripada hari-hari yang biasa-biasanya kan. Tapi selama dibuat road tour daripada Kubang Kerian, dekat Jekyll Mall, dekat Johor Bahru, sampailah kat Shah Alam, sambutan memanglah gempak. Especially baju Upin Ipin. Budak-budak memang minat dengan Upin Ipin. Abang ni peminat dengan Upin Ipin. Alhamdulillah ramai setakat ni. Kalau boleh nampak dekat sini memang tak putus-putus customer datang. Betul-betul sila datang ke Jekyll Shah Alam. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Betul, betul, betul. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.